3 tabiat orang yang berjaya. Sebenarnya ramai orang yang berjaya yang Dennis jumpa. Mereka semua ada 3 tabiat yang korang mungkin tak pernah terfikir. Sebelum tu, sila follow, like dan share video ni supaya dapat manfaat kepada semua. Tonton video ni sampai habis, kerana ia mungkin dapat mengubah hidup anda. Nombor 1, sanggup belajar. Tak malu nak tanya, tak kira ada ijazah atau tidak. Mereka selalu bertanya, Dennis, betul tak buat macam ni? Nombor 2, luangkan sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari untuk bisnes sampingan. Bukan tunggu ada masa free, tapi set masa khusus untuk income masa depan. Nombor 3, tak mengeluh pasal sistem. Cuma fokus, tanya apa langkah seterusnya. Mereka tak start dengan masalah, tapi mereka cari jalan penyelesaian. 3 tabiat ni tak perlukan skill hebat atau pengalaman luas. Korang pun boleh amalkan hari ini juga. Nak tahu macam mana mereka berjaya capai kebebasan kewangan? Cepat komen saya nak tahu kat ruang komen, atau pergi profile Dennis, klik link bio Let Join Dennis atau get offer. Masukkan maklumat anda. Dennis akan hubungi anda dengan segera. Let Join Dennis.